Korang tengok. Kalau dia main RPM kan kurang daripada 1 kan. Macam ni mau mati kan. Tengok sekarang pun sudah mati. So biasa kan macam ini kan. Korang tahu mengapa tak? Mari saya tunjuk korang apa masalah. So biasa kan kalau korang main kereta kan dia bawah RPM 1, kamu main kereta mesti gagal atau dia akan slowly matikan enjin. Mari saya tunjukkan korang biasa kan dia mesti adalah masalah spark plug atau spark coil. So kita tengok. Ini adalah spark coil. Faham tak? So ini kelesa. Sekarang saya perasan tahu. Tengok dia main spark coil banyak enjin minyak. Tengok. So dia main spark coil dengan spark plug tak ada masalah. Tapi saya perasan banyak minyak. Tengok banyak minyak. Tengok banyak minyak. Kan? Korang perasan tak? Semua minyak. Tengok minyak. Biasa kan mesti kering tak boleh ada minyak. Korang tahu mengapa banyak minyak tak? Kerana dia ada oil seal. Oil seal sudah lama dia akan jadi keras. Lepas jadi keras so itu kata dia sudah jadi keras, dia tak lembut. Itu sebab semua minyak enjin dia akan masuk dalam itu spark coil sana. Faham tak? Itu sebab dia masuk dalam, dia sudah pasang dan dia akan macam itu rembat sikit mau mati loh. Faham tak? Sekarang nak buat adalah tukar itu oil seal saja. Bukan enjin memang masalah. So selepas itu tukar oil seal, masalah settle. Faham tak? So kalau korang main kereta ada gagal macam tu kan, biasa adalah masalah dari spark plug atau spark coil. Kerana ini adalah special case. Dia ini adalah oil seal sudah lama kan, sudah keras. Dia semua minyak enjin masuk dalam spark coil. Kalau korang tengok sini, kalau korang kan tali ini spark coil, dia sini kan tak ada pasal enjin minyak itu adalah masalah spark coil. Maybe dia sudah rosak atau itu spark plug tak cantik. Faham tak? So ini saya angkat keluar, saya nampak, saya perasan banyak minyak enjin. Ini adalah sebab dari itu oil seal sudah keras. Dan itu semua minyak enjin dia masuk dalam. Faham tak? So kalau korang ada apa-apa masalah tentang enjin gagal kan, sila komen. Dan jangan lupa follow saya, like dengan share.